Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Okay geng, kali ni turun tempat ni. Kat mana? Kat Penyabung. Tu nampak jeti dekat sana kan. Turun belah sini, hari tu turun sebelah sana. Sebab sana ombak padu, jadi kita orang turun belah sini. Mungkin dia lindung dengan ombak kot. Sama aku Rivik Commander Curl 360 dan bersama dengan enjin Hydia 15 HP. Yang setup ni kalau korang berminat one set ni, korang boleh hubungi nombor kedai kat mereka. Nombor aku sediakan ni. Ni tokey ya, Abang SD ada kat sini. Sekali kita turun kat sini, hari ni memang target nak mancing lah kan. Sebelum ni datang sini banyak kerja urusan untuk event lah apa kan. Lepas tu ni member ni, nama apa? Tak tanya pun. Anjang ni dia ada buat sewa kayak tau, area Penyabung ni. Kalau korang berminat nak sewa kayak, nak try main area Penyabung ni, boleh contact nombor dia aku sediakan. Nanti bagi nombor Nombor dia aku sediakan atas tu. Kau contact lah nombor ni. Anjang Merah TikTok Anjang Merah. TikTok Anjang Merah. Jadi korang boleh contact dekat TikTok Anjang Merah tu. Senang kat situ, korang cari dia. Tengok budak-budak kayak dah keluar dah tadi. Banyak budak-budak baru katanya. Sebab sini yang best ni banyak pulau. Jadi angin kuat, bolehlah terlindung sikit. Tak adalah bahaya sangat. Okay, dah set up. Siap. Jom kita lancur. Jom kita turun ke laut. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah ni. Okey. Terima kasih. Linan kau sana. Dah tu. Awal pagi kita bersiap, umpan dan set semua lengkap. Dayung kayak membelah ombak, mana tahu hari ini ikan sambar. Baling kiri, baling kanan, tunggu strike penuh debaran. Tiba-tiba truk mula berbunyi, yes, ikan akan terus berdiri. Mancing dengan ipi dan kayak, ombak bergoyang semua. Wah, awal-awal dah kena dah, patut dah keluar sauk. Apa, baik kat sini je. Tak boleh keluar. Tak boleh ombak kuat. Tadi dapat mana naik kat sini? Oh, boleh tahan. Boleh lah, kita layan sini dulu. Bot tu pun tunggu sini. Semua sembunyi sini. Ya bang, kita layan sini bang. Ini pun alung boleh tahan. Sampai geng. Dr. Nick ada kat depan tu, tu ada IB tu 420 Pro. Kita akan try main kat sini. Siap dah, set up. Turun je. First drop of the day. 16 meter bang dalam dia. Sini 18. Oh, tadi kat situ karang dia. Okey geng, angin terlalu kuat geng. Terlayan kat spot belakang pulau, lindung, tempat yang berlindung. Nak pergi spot baik tak dapat, angin terlalu kuat, terlalu besar. Kita main kat sini lah dulu geng. Kalau rezeki ada insyaAllah. Okay geng, tukar spot lain pula. Try kat sini tengok macam mana. Okay geng, kita try main GT kejap. Kalau ada lah, cuba nasib. Dah jauh dah duduk. Sekejap je. Bismillah. Guys, kena guys. Aku pun umpan hidup ni. Umpan. Kapolo. Baik koi. Lucut. Alamak, betul. Lucut lah. Aduh, lucut lah. Lucut lah. Sayang lucut. Aduh, dia tak makan betul bang. Dia orang berat tu. Itu lah. Saya tak boleh tercepat sembak tadi, biar dia telan dulu. Okey geng, kita orang berteduh dekat belakang pulau ni. Asyik pun tak ada lagi.
Dapat ikan kecil ke. Ini bergantung dengan Datuk punya tu. Apa? Cluster depan tu. Pakai GPS kan. Tengok. Dia macam anchor lah. Anchor yang teknologi canggih punya. Dia tahu ikan kat dia, tumpang kejap. Sudah ke mana dia pergi. Ayah je lah ke sini kan. Nak pergi luar tak boleh. Memang teruk alun besar gila. Putih-putih dah tu. Dah bawan. Bawan dah pergi. Okey, masuk YouTube. Masuk YouTube. Okey, masuk YouTube. Masuk YouTube. Masuk YouTube dulu. Masuk YouTube dulu. Jangan siksa kita orang macam ni. Apa jangan letak. Oh tu tapi. Alah satu je. Bagi Ha? je. 2, 3. Alam tu. 2 cukup Okey. Ni Abang Wan, ni Ugi. Dia orang kata nak masuk YouTube, kita masukkan. Tu Dr. Nick. Pembawa kita hari ni. Kita follow mana Dr. Nick pergi. Ikut. Okey geng. Ini Pulau Aceh tau. Berhenti berehat sekarang dah pukul 4 dekat pukul 5. Hasil kurang lagi, memuaskan. Dia lepak dulu kat pulau ni. Angin kuat lagi kat luar tu. Nampak kat sini tenang ni. Nak hampir kat luar angin kuat. Berhenti dulu kejap. Dan sekejap lagi sambung balik. Harap adalah start pertandingan. Nak pergi lubuk tu tak dapat, angin terlalu kuat. Nasib lah geng. Tak apalah. Kita buat part apa sambungan esok, harap-harap adalah kan. Petang ni ada lagi masa insya-Allah. Cari lagi rezeki. Let's go. Okay, geng, hari kedua geng. Hari kedua malam hasil tidak memuaskan. Repeat balik. Jom aku dah kelam kabut sebab nak kejar masa. Lambat ni. Okay, let's go. Ni Mang Uji. Jom. Okay, geng, dah sampai geng. Ni hanyut ke dok ke? Sampai spot. Itu lah. Tak nampak alun dulu. Terung kot. Bagaikan bintang tadi. Merah besar tapak tangan pun jadilah bang. Jadi merah. Terung. Singgah di. Nah guys, rasa terung. Macam kabur pusing. Oh kabur. Alhamdulillah. Dah mula guys. Kabur onji kokang. Ini bergerak ikut rentak ombak, kayak pula lincah dan tangkas. Kawan-kawan semua dah bersedia, strike sekorius satu dunia. Tarik perlahan, jangan bagi lepas, ikan melawan tenaga terkuras. Senyum lebar bila naik ke darat, kenangan memancing tetap meledak. Mancing, dengan impi dan jaya, ombak bergoyang, semangat tarik-tarik. Sampai ikan menyambar, bila strike datang terus hati berdebar. Dah jatuh lagi dah ambil dah. Penuh.
kapal. Apa ikan benda ni? Kenapa ni? Kena yang kecil lah.